Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung kembali sirah kita yang daripada kitab bertajuk At-Tariq ilal Andalus, perjalanan ke Spanyol. Jadi anda ingat anak salah surau tadi? Pasal dah baru. Kan sebelum anda pergi Syria, surau lama tu tuan-tuan. Sekejap pun siap surau ni. Maknanya wali tuan-tuan ni. Okey tuan-tuan semua. Beberapa bulan yang lepas kita bercerita tentang bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, mereka merancang untuk menawan benua Afrika ataupun Mesir. Saya ringkaskan cerita perjalanan ini. Kemudian Sayyiduna Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu meminta izin daripada Umar Al-Khattab untuk mara bersama dengan pasukan mujahidin. Setelah mereka berjaya menawan Palestin, mereka akan terus masuk ke Mesir, border dengan Rafah. Maka Umar Al-Khattab izinkan, dan pasukan tentera Islam itu antara 3 ataupun 4,000 mujahidin sahaja. Lalu mereka pun mara. Berlakulah peperangan antara tentera Islam dengan tentera Rom. Yang confirm lah tentera Rom ni tuan-tuan berpuluh kali ganda daripada kekuatan tentera Islam. Tapi Allah bersebut dalam Al-Quran, wa man nasru illa min indillah, tidak ada kemenangan kecuali dengan izin Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak kumpulan yang kecil mengalahkan kumpulan yang besar dengan izin Allah, dan Allah bersama dengan orang yang sabar. Orang yang berjuang berjihad ni dia kena sabar. Sabar, buat kerja, sabar dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun tuan-tuan sabar nak dapat surau ni? Lama kan? Lama kan? Tak tahu lama tak lama, tengok surau lama tu lah. Lama surau tu, repot orang kata. Kan? Monyok je, tapi jangan lupalah surau lama tu, berkatnya tu. Sebab berapa puluh tahun orang bersujud dekat situ tuan-tuan. Jangan dapat bini baru lupa bini lama. Dapat bini baru lupa bini lama. Tak elok macam tu. Jadi tempat yang lama tu ada barakahnya. Kesan-kesan sujud tu banyak, lama, sabar. Maka dengan sebab kesabaran tuan-tuan, Allah bagi surau baru. Alhamdulillah. Jadi dengan berkat kesabaran para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, akhirnya mereka berjaya menawan kota Babylon yang terletak dekat Qahirah pada tahun 20 Hijrah, pada bulan Rabiul Akhir. Tentera Islam yang lebih kurang seramai, kalau tak silap anak, 12,000 orang, lebih kurang 12,000 orang, berjaya mengalahkan tentera Rom yang berpuluh ribu dengan izin Allah. Okey. Bila tentera Islam dah menang di Mesir, menguasai Mesir, mereka teruskan kemarahan mereka ke mana? Ke Libya. Lepas Mesir, Libya. Libya tak banyak tentangan sebab padang pasir besar sangat kawasan tu. Terus mara sampailah tentera Islam berjaya menaluki Qairawan. Qairawan dekat Tunisia. Di situlah mereka membina sebuah bandar dibagi sebagai Madinatu Qairawan. Bandar Qairawan, antara tujuan sebab diorang bina bandar Qairawan yang memakan masa lebih kurang 5 tahun tu, tujuannya untuk supaya Islam ni ada markas dia. Sebab dia kata orang-orang Afrika ataupun orang-orang barbar ke orang-orang
ajnabi yang masuk Islam zaman dulu sama lebih kurang dengan orang asli dekat tempat kita. Sama je. Mana kita pergi berdakwah, masuk hutan kan. Kita buat rombongan, masuk hutan, Islamkan orang asli ni. Bagi bantuan, lepas tu kita balik, kita biarkan diorang. Diorang akan murtad balik, convert semula. Kan, 3-4 tahun kau datang, surau yang kita buat tu jadi kandang babi. Ambil kau kan. Jadi convert balik. Ada yang convert, ada yang, itulah sebab dibiarkan. Itu perkara yang sama berlaku di Afrika, di zaman para sahabat Nabi. Bila diorang Islamkan orang-orang tu, dia balik semula, habis. Akhirnya para sahabat kata, tak boleh buat macam gini. Kita kena ada satu markas. Jangan tinggal. Teruskan dakwah, teruskan. Maka dibinalah bandar Qairawan. Berlakulah peperangan dengan tentera Rom. Sebab matlamat mereka nak pergi ke, sebenarnya bukan Andalus tu. Diorang nak pergi ke tu. Ke mana? Konstantiniyah, Turki. Kalau ikut jalan darat, nak U-turn balik jauh. Daripada Afrika tu, kau nak masuk balik ke Syam tu jauh. Sekarang diorang dah lalu dekat Mediterranean, sikit lagi kau naik ke atas, cilok sampai dekat Turki. Itu bahasa mudah je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan betul lah. Okey. Bina bandar Qairawan dan berlakulah peperangan dan ribuan tentera Islam yang telah gugur syahid. Dan kemudian anak cerita bagaimana tentera Islam berhadapan dengan seorang Al-Malikul Kahinah, pemaisuri, orang panggil tukang sihir. Dia bukan tukang sihir pun, tapi orang dengar cakapnya dihormati, didengari, pengaruh dia kuat. Kuatnya pemaisuri ni dan akhirnya berjaya juga dikalahkan oleh tentera Islam. Okey. Bila tentera Islam dah menang, dah lega, Allah uji pula dengan kemarau. Ingatkan dah habis dah hujan, ada pula ujian kemarau. Sama dengan Syria tuan-tuan. Elok je jatuh si Bengong Bashar Assad tu, Allah uji kemarau. Sungai kering, anda pergi Syria pun ni, hujan tak turun. Dah berbulan-bulan hujan tak turun. Ujian. Tujuannya bukan supaya kita lebih rapat dengan Allah. Tu je lah. Dan ujian yang Allah Ta'ala letak kat diri kita ni, tujuannya supaya kita kembali wa'anibu ilallah. Kembalilah kamu kepada Allah. Jangan lega, jangan lalai kan. Dan sebab Allah sayang. Kalau Allah Ta'ala tak sayang, Allah jadikan kita ni senang macam dekat Switzerland. Contoh gitu. Kan, cantik negara dia, tak ada kemarau, tak ada kering, tak ada apa, enjoy, go happy, go lucky. Itu semua dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni penjara orang beriman, syurga bagi orang kafir. Lalu para mujahidin buat salat al-istisqa, minta hujan. Lalu Allah Ta'ala makbulkan doa mereka dan turunlah hujan. Okey tuan-tuan. Ana tak pasti berapa keseluruhan berapa tahun daripada mereka menawan Mesir sampai ke Morocco ni. Ana lupa nak cek berapa lama. Wallahu alam, mungkin dalam 10 tahun. Wallahu alam. Barulah diorang dah nampak seberang sana Spanyol. Orang Arab panggil Hispania tu Spanyol. Kita Spanyol. Orang pun panggil Spain. Okey tuan-tuan, cerita pada malam ni, sambungan. Jadi tu intro beberapa kurun yang lepas tuan-tuan. Dan anda yakin confirm tuan-tuan wajib guna dah lupa habis dah. Okey, malam ni tajuknya Baitul Hikmah. Rumah Hikmah. Dia tajuk dia ni tak seram. Kalau kita baca dalam kitab yang lain, tajuknya agak seram. Tarwi kutubut tarikh al-Arabiyah wal-Ajnabiyah anna Luzarik qa'id juyush al-Isbaniyah hina thara ala malik al-bilad Ghaytashah wa intaza'a minhu arshahu. Kitab-kitab, buku-buku sejarah tarikh, sama ada daripada tarikh Arab ataupun sejarah berkenaan dengan ajnabiyah. Mana sejarah ni diambil daripada dua sumber lah. Daripada sumber Arab dengan sumber daripada Spanyol sendiri. Orang Spain punya cerita. Macam kita lah cerita-cerita hikayat Hang Tuah, Hang Jebat.
Malim Kundang, apa benda, semua-semua tu lah. Cerita lama ni. Tapi cerita ni tuan-tuan, memang ada dalam kitab sirah. Sirah macam Tarikh Al-Kabir Ibn Kathir. Ada cerita Al-Kamil fi Tarikh Ibn Al-Athir. Ada cerita. Jadi benda ni mutawatir lah kita kata sejarah ni. Dia kata, dulu dekat Sepanyol ni ada seorang panglima nama, dia kata dalam bahasa Arab kata Luzarin. Yang nak baca dekat, kalau tulisan orang putih ambil Ladrik. Raja Ladrik. Tak tahu lah tuan-tuan baca macam mana. Dia ni tuan-tuan panglima pasukan tentera Spain, Spanyol. Hina thara ala malikil bilad, ketika dia membuat rampasan kuasa. Kita pun tahulah Spanyol ni dia berlaku beberapa kali rampasan kuasa daripada panglima-panglima dia. Itu standard lah. Kan Eropah macam tu, dekat negara Islam pun macam tu juga, perebutan kuasa ni sentiasa berlaku. Jadi Raja Ladrik ni tuan-tuan, bila berjaya menjatuhkan Raja Ghaitashah zaman tu, dan dia lah memegang tampuk pemerintahan. A'lana nafsahu malikan 'ala al-qut, dia pun mengisytiharkan dia lah sebagai raja dan panglima bagi penduduk dekat Spanyol yang majoritinya, anda tak pasti orang putih panggil apa, tapi dalam bahasa Arab panggil bangsa Qut, Qaf wa Ta. Wa tafiqa ya'ith fil biladi fasadan. Dan Ladrik ni tuan-tuan, raja yang brutal, yang zalim. Wa yashtarihu bisababi nazaqihi al-kathir min as-sayyi'at wa ya'tadi 'ala al-huquq wal hurumat. Banyaklah perkara-perkara kezaliman, penindasan, kejahatan yang dilakukan terhadap rakyatnya, menyebabkan rakyat sendiri menyampah dekat dia. Tapi tak berani, sebab dia zalim, dia jahat. Kau bersuara, kau cakap banyak, kau kena tangkap, kena seksa, kena bunuh. Itu standard lah zaman dulu. Sekarang pun sama juga. Wa kana fi jumlati ma ishtarahu udwanu ala baitil hikmah. Dalam sejarah cerita, dalam banyak-banyak kerosakan, kejahatan, pantang larang yang dilanggar oleh Ladrik ni tuan-tuan, berkaitan dengan sebuah rumah dipanggil Baitul Hikmah. Bukan nama surau tau. Ni Baitul Mukmin ni surau ni. Ni Baitul Mukmin. Bukan nama surau tau. Ni nama tempat tu. Nanti nak cerita dekat Spanyol ni, dia ada satu rumah orang Arab panggil Baitul Hikmah. Dalam bahasa Spanyol anda tak tahu apa benda dipanggil. Apa benda cerita Baitul Hikmah ni? Wa Baitul Hikmah hadha bina'un muqaddas indal Qut. Baitul Hikmah ni dia kata satu rumah suci bagi bangsa Qut. Banahu qutama mulukihim, yang dibina oleh raja-raja yang terdahulu sebelum Ladrik. Wa tawaqahu sya'bu 'abra at-tarikh bi katsiri min al-asrar. Dan rumah hikmah ni, ataupun kita kata rumah misteri lah senang cerita. Rumah hikmah kan skamer. Baik sangat nama rumah tu. Rumah misteri. Rumah misteri ni terlalu banyak misteri dia kata. Terlalu banyak menyimpan rahsia. Wa nasaja haulahu 'adidan min al-asatir wal akhbar. Dan diwarisi turun-temurun cerita pasal rumah misteri ni. Tapi dia orang anggap rumah ni rumah suci. Contohlah macam gini kan, surau ni. Contoh ni cerita mudah lah, cerita bahasa mudahnya. Raja-raja dulu ada buat satu bangunan. Bangunan tu menyimpan 1001 cerita misteri. Tak ada orang tahu kecuali diwarisi turun-temurun cerita pasal rumah misteri ni. Wa ahatahu bihalati min al-haybati wa tawqir. Okey. Wa laqad uqfila baitul hikmati hadha منذ tamma bina'uhu fi tarikh as-sahih wa dhalla muqfalan ala maris sinin. Rumah misteri ni tuan-tuan, sejak dibina bertahun-tahun yang lama yang lampau, dia tak pernah ada orang berani buka. Pintunya sentiasa berkunci. Muqaffalan, berantai dan berkunci. Fala ya'rifu ahadun ma alladhi yukinhu baina judranihi wa yahfazu tahta saqfihi. Tak ada seorang pun tahu ada apa dalam rumah tu.
Apa isinya? Ada orang ke tak ada orang? Ada momok ke, ada hantu ke? Seorang habuk tak tahu. Sebab apa? Dikunci. Wa kana kullama atala arsha isban malikun minal muluk madha ila baitil hikmati hadha wa adafa ila akhfali as-sabiqa quflan jadidan. Menurut tradisi raja-raja Sepanyol, dia kata, setiap kali ada pelantikan raja baru, maka raja baru ni dia akan pergi dekat rumah misteri ni dan dia akan rantai. Dia tak buka, dia akan tambah. Contoh, raja pertama dulu buat rumah misteri ni. Dia tak buka, tak apa, dia tutup rapat-rapat. Dia rantai, dia letak mangga. Mati raja yang pertama, dia lantik raja kedua, dia akan buat benda yang sama juga. Dia tambah rantai, dia tambah mangga, tak boleh buka. Mati raja kedua, ketiga, buat benda yang sama juga. Semua turun-temurun. Tak ada orang berani buka rumah misteri ni. Bahkan dia tambah lagi rantai dan kunci. Hatta balagatil aqfalu allati tutawiqu babahu 27 quflan wada'a 27 malikan. Sehingga dia kata, sampailah rumah misteri ini dimangga, dikunci, dirantai oleh 27 orang raja. Sampailah raja yang ke-27, diorang maknanya pintu tu padat, orang kata tak boleh buka dengan rantai dengan kunci semua kan. Aduh. Itu tradisi diorang tak akan buka rumah ni. Wa kana yaqumu ala sidanati hadzal bait ta'ifatun min siqati rijal mimman urifu bi syarafi wal amanati wal hazmi. Dan ada seorang lelaki yang diamanahkan keturunan dia untuk jaga rumah ni. Jangan siapa buka, jangan siapa ceroboh. Ini pantang larang tok nenek moyang kita turun-temurun. Jangan korek, jangan tanya, jangan. Kunci tak apa, buka jangan. Maka khadam ni tuan-tuan, dia jaga betul amanah ni. Wa kana kullama khala minhum sayyidun bisababil wafat qama maqamahu sayyidun akhar. Bila yang jaga rumah ni mati, diganti dengan pengganti lain yang keturunan dia amanah macam dia juga, jaga supaya rumah ni tidak dicerobohi. Sampailah zaman raja brutal nama Ladrik ni. Falamma istaqarra al-amru li Ladrik, ja'ahu sadatu baitul hikmah wa sa'aluhu ayuhaddida yawman yazuru fihi al-bait. Bila Ladrik jadi raja yang ke-28, penjaga rumah misteri ni, walaupun dia tahu Ladrik ni bengong, jahat, rampas kuasa, lantak kau lah, kau punya jahat tu jahat kau, rampas kuasa kau punya lantak kau, tapi kau kena ikut law ni. Law dia apa? Setiap raja yang baru dilantik, dia mesti tambah kunci dan rantai dekat rumah ni. Kau kena ikut. Kau brutal macam mana, kau ganas macam mana, kau kena ikut tradisi orang-orang dulu. Kena tambah rantai dan kunci. Wa yudhifu ila aqfali quflan jadidan jaran ala sunnatil mulukil ghabirin. Macam anda katakan tadi, dia kena ikut tradisi turun-temurun. Engkau raja yang ke-28, kena tambah kunci dan mangga. Fama kana min Ladrik illa an qala lahum. Bila datang penjaga rumah ni tuan-tuan, bagi tahu dekat Ladrik, tradisi ni perlu diteruskan, kau kena buat. Apa respon Ladrik? Lastu bifa'ilin zalika illa idza fatahtu baba hadzal bait wa araftu ma alladhi yukhabbihu min ahsha'ihi. Kata Ladrik, no way man, aku takkan buat benda mengaruh ni. Ni semua bid'ah belaka. Oh lama, kau jangan main-main. Dia pandai juga mangkuk ni. Aku takkan buat ni mengarut belaka ni. Apa membazir-bazir kunci mangga daun. Sampai 28 kunci mangga rantai. Ikut sangat benda karut marut ni. Habis tu tuan nak buat apa? Aku akan buka pintu tu. Dia kata macam tu. Aku akan buka pintu tu. Wa araftu ma alladhi yukhabbi'u fi ahsha'ihi. Dan aku tahu apa isi kandungan dalam rumah misteri ni. Faqalu. Lalu apa kata penjaga rumah ni? Ayuhal malik, inna man kana qablaka minal muluk lam yajtari ala fadl aqfal hadha al-makan al-muqaddas wa lam tuhaddithu nafsu bi fati abwabihi. Wahai Raja Ladrik, raja-raja sebelum pada engkau ni
Tak ada seorang pun berani buka pintu ni. Jangankan buka pintu, nak buka mangga pun tak berani. Kan mangga berlambak-lambak ni kan, tak ada seorang berani. Tak ada seorang berani leraikan rantai, tak ada seorang berani buka dia punya mangga. Dan diorang tak pernah pakat sama-sama ni. Kita buka tengok ada apa, buka-buka tengok. Tak pernah aku dengar. Diorang ikut sungguh tradisi turun-temurun ni. Wa inna ma tawarasnahu min akhbarin yuhadziruna min hadki hijabihi wa kashfi asrarihi wa yunziruna bisyaril mustatir idza nahnu fa'alna dhalik. Kata jaga ni, dan kami telah mewarisi turun-temurun daripada kisah orang-orang dulu. Dia pesan apa? Jangan sesiapa pun buka pintu rumah misteri ni. Jangan buka. Jangan cuba nak buka. Jangan cuba nak tengok apa yang ada. Sebab apa? Kalau kau buka, terungkailah misteri itu, kita akan dilanda bala, dia kata. Malah macam cerita orang zaman cari Fir'aun dululah kan. Mami-mami tu kan. Bukan Mami Maggie tu. Dia buka je kerana tu, matilah, adalah, macam-macam lah. Itu aku tak tahu lah lantak kau je ke tidak lah. Wallahualam. Tapi Lord ni keras. La budda li min fathihi wal yakun ma yakun. Kata Lord, aku tak peduli. Aku akan langgar semua. Aku raja tu, aku berani bunuh. Setakat nak buka pintu, lantar rumah hantu, dia kata. Lantar rumah buat lawak, museum apa ni. Aku akan buka. Jadi apa? Jadilah, lantaklah, dia kata. Wasara khabaru azmi ladrik ala fathi abwabi baitil hikmati fi tulil bilad wa ardiha kama tasin nar fil hashim. Lalu tuan-tuan, berita tentang orang kata Ladrik ni tak aku kata tetap berkeras nak buka pintu tu, nak tengok apa isi kandungan dalam rumah tu, tersebar di seluruh kawasan tu lah, kawasan taklukan dia. Wa ashfaqan nas min hadhihi al-fa'lati al-kabirati allati arada Ladrik an yabu'a bi ithmiha. Orang ramai dah takut. Lebih-lebih lagi orang-orang tua, veteran-veteran perang yang umur panjang-panjang. Loh, mau mampus loh. Kan? Kau gila apa Raja Ladrik ni? Jangan, kau sway tu tak. Kita dah pegang turun-temurun. Orang-orang tua kita ni, jangan buka. Orang dulu tambah kunci, tambah mangga. Dia nak buka, dia gila apa. Kau kena bala pun tahu. Degil. Famasya ilahi indiyatul qawm. ووجوه البلاد ضارئين راجين فردهم كاسفين محزونين وأعلن لهم إصراره على إنفاذ ما عزم عليه. Bila tersebar berita tu, diorang ni, orang lama-lama ni tuan-tuan, pakat mesyuarat belaka, kita buat rombongan, jumpa Ladrik. Ladrik, wahai raja, macam mana, apa kejahatan kau nak buat, kau buatlah. Tapi jangan buka rumah tu. Please, tolong, please. Ini pesanan turun-temurun. Keturunan kita kata, jangan buka, jangan ceroboh. Kalau buka ceroboh, habislah kita. Jadi, jumpa. Jumpa, Ladrik tetap buat keras kepala dia. Peduli apa aku? Aku nak buka. Tengok bala apa turun. Wah, kan. Wa fi dhati sabah. Pada satu pagi. Madha Ladrik fi kawkabati min qadati jaishihi. Ladrik ni tuan-tuan, bersama dengan pasukan tentera dia, warijali hasyiyatihi, dan bodyguard dia, menuju ke rumah misteri tersebut. Wa fadda aqfalahu 27 wa fataha babahu al-kabir alladhi mamtadat ilayhi yadun mundu ughliqa awwal marratin. Dia pun arahkan supaya dipecahkan semua rantai-rantai itu dan juga mangga-mangga. Pecahkan. Orang belasah berperang. Sampailah rantai-rantai tercabut belaka. Mangga-mangga pun dah bersepai belaka. Dialah orang pertama menolak pintu rumah misteri sejak tak tolak berapa ratusan tahun yang lampau. Dia pun tolak pintu tu. Macam suspense lah. واقتحم البيت بمن معه
Dia pun arah kepada bodyguard dia. Rampok masuk semua. Masuk. Wa huwa yahsab anna fi kanzan min kunuzil qurunil khaliyah. Dia duk ingat mungkin dalam rumah ni ada peninggalan harta karun raja-raja zaman dulu. Kalau dapat masuk. Bodoh lah korang. Aku dah cerdik, dia kata. Dia pun gempur masuk. Masuk. Tak ada benda pun. Yelah perenggan. Tak ada apa. Lakinnahu lam yajid fihi ghaira sundukin muqaffal. Tengok-tengok dekat ruang tengah-tengah bilik rumah tu tuan-tuan. Ada satu peti. Peti besar lah. Dia kata, buka peti ni. Fa'amara bifaddi quflihi. Ni kisah ni tuan-tuan. Walaupun daripada kisah orang Sepanyol. Tapi dalam kitab tarikh Islam cerita tahu benda ni. Dan benda ni bagi anak tak mustahil. Fatawajjasa rijalu khifatan min fathi sunduq. Warta'adat af'idatum khasyatan min zalika. Bila nampak peti besar tengah-tengah ni, dia pun kata, lalu dia kata, buka peti tu. Peti tu berantai juga. Panglima dia tak berani. Tak berani tuan. Tak berani. Buka aku cakap. Ni kalau buka ni kan keluar hantu mak lampir pontianak sundal malam jadah pemampui ni sekarang. Aduh. Lalas dipaksa juga. Terpaksalah dibuka. Bila buka peti tu tuan-tuan, fa idza fihi kharitatun mudrajatun fi ihkam. Dalam peti ni ada apa? Dia kata kat sini peta. Tapi bahasa mudahnya ni macam kita kapet ni kan, kita gulung kan. Dia gulungan yang benda tu bergulung. Dia pun keluarkan. Apa ni ha? Cuba tengok, cuba buka. Dia pun buka gulungan tersebut tuan-tuan. Falamma nasharuha wajadu fiha suwaran. Tuan-tuan dengar kisah ni Tadi tu dah dengar dah, ni bagi dengar betul-betul. Falamma nasharuha, bila dia buka, bentangkan orang kata benda tu, scroll tu kan, wajadu fiha suwaran. Tengok dalam scroll tu ada beberapa gambar lirijalin, gambar orang-orang lelaki yalbasunal aba'at, memakai jubah, wa ya'tajirunal amaim, memakai serban, qadim tatamutuna khuyulil irab, memakai jubah, serban dan menunggang kuda dalam gambar tu. Wa taqalladu suyuf al-murhafah. Dalam gambar tu lagi tunjuk diorang ni cara kata tadi, pakai jubah, serban, naik kuda, tangan pegang pedang tuhunus dengan panah, wa rafu rayati fawqa rimah, dan diorang bawa bendera. Wa qad wajadu fi a'la kharitah satran maktuban bi lughatin qadimah. Okey, dia dah buka tengok gambar. Nak tengok apa ni dia kata? Makhluk apa ni tak pernah aku tengok. Pakai jubah, serban, macam orang nak pegang. Tapi tak tahu siapa. Cumanya dekat atas sekali gambar tu ada tertulis wasiat orang dulu yang letak benda ni. Dia kata apa? Wastahdharu ahla al-'ilmi li qira'ati dhalika as-satri fa idza fihi. Lalu apa kata Ladri? Siapa pandai baca? Seorang habuk tak dibaca. Tak tahu tuan. Ini bahasa orang dulu kala, orang lama-lama. Dan dia kata, cari orang lama-lama. Baca apa benda dia kata ni. Satu kerja lah pula. Cari lah. Dari jajak jumpalah orang veteran perang Vietnam yang hidup lagi tu tuan-tuan. Bawa masuk rumah misteri tu. Walaupun setengah mati tak nak masuk, dipaksa juga. Dan suruh baca. Apa tertulis dekat gambar tu. Dia kata apa tuan-tuan? Ini diterjemah dalam bahasa Arab. Bahasa sebenar aku pun tak tahu. Kalau aku boleh baca, memang canggih lah aku. Dia kata apa? Idza kusiratil aqfalu an hadzal bait wa futihat tabutul ladzi fi wa tala ahadun ala surati allati fi hadhihi al-kharitah fa innal qawma alladhi suwiru ala safhatiha sayaftahuna al-bilad wa yuziluna mulkal qut wa yuqimu li anfusihim 'arshan fi rubu'iha. Kata ayat tu, dia kata apabila dipecahkan rantai rumah misteri ini. Apabila dipecahkan rantai-rantai dan kunci-kunci rumah misteri ini. Satu.
Yang kedua, wa futihat tabutul ladzi fi, dan diceroboh keranda ini. Itulah kotak tu, peti tu. Wa tala ahadun ala surati allati fi hadhihi al-kharitah. Kalaupun seorang saja yang melihat gambar ini, fa innal qauma alladhi suwiru ala safhatiha, maka gambar orang-orang yang ada dalam gambar ini, gambar-gambar ini, mereka akan datang menyerang negara kamu dan akan menjatuhkan kerajaan Al-Qut, bangsa diorang inilah. Wa yuqimu li anfusihim arsyan fi rubu'iha, dan bangsa inilah, tentera inilah akan menghapuskan seluruh kerajaan kamu dan tertegaknya kerajaan mereka di negeri ini, di negara ini. Oh, kau tengok macam tuan-tuan. Lain macam kan? Tuan-tuan percaya ke tidak cerita ni? Percayalah. Oh, ya aku lemah betul. Fajathi'a ladrik lima ra'a. Ana mula baca kisah ni lama dah lah baca. Berarti dahsyat lah cerita ni. Tapi tuan-tuan nanti kalau panjang umur, kita akan dengar ni cerita Islam nak menang lah. Mana siapa ini? Ni siapa ni tuan-tuan? Yang pakai jubah sebat. Confirm lah orang Islam. Itu ceritanya. Habis siapa yang lukis? Siapa yang bagi? Aku pun tak tahu. Diorang pun tak tahu siapa. Nanti panjang umur kita akan dengar satu cerita yang lain pula. Tak payah cerita, biar dululah yang tu. Fajazi'a ladrik lima ra'a wa ma sami'a. Menyebabkan ladrik rasa takut. Ketoh. Wa nadima ala inadi wa israrihi. Dia dah menyesal. Bodoh sungguh aku. Itulah tuanku. Dia aku sepak aku. Orang dah kata jangan. Rumah ni sway. Adalah sway. Kau percaya sangat. Wa amara bi an tulqal kharita fin sundu. Allah pun arah supaya digulung balik gambar tu, simpan dalam lemari, dalam peti tu. Wa yu'ada qafluhu wa yusad babul hikmati wa an tulqa ali aqfalu kama kanat min qablu. Raja dah takut, dia suruh gulung balik, bubur dalam peti, ikat elok-elok rantai kunci. Kemudian dia kata semua kena keluar, kunci balik pintu rumah ni. Kunci balik dia kata. Dengan harapan suwe tu tak berlaku. Kecelakaan tu tak berlaku. Tapi orang tu kata tak, kau dah silap besar. Sebab kau dah sign perjanjian dengan Amerika. Sekian dimaklumkan. 1 triliun kau dah gadaikan, tahu? Ada faham tuan-tuan? Lambat faham, lemah betul aku. Wala raghmi min anna hadhihi al-qissa tashtamilu ala anasir min al-haqiqati wa ukhra la taqil anha min al-khayal. Kata pengarang ni, walaupun cerita ni kalau kita dengar macam dia tak ya je, tapi kebenaran cerita tu ada. Fa innaha tusawwar qalaq al-amik alladhi kana yukhamir nufus al-qud min jiranihim al-judud. Sejak pada peristiwa tu, Ladrik cukup bimbang. Dia sebenarnya, Ladrik ni, dia tak tahu siapa kaum ni. Pakai jubah, dia tak pernah tengok kaum ni, dia tak pernah tengok. Cuma dia ada dengar. Di seberang sana, dekat Morocco lah maksudnya. Spanyol sini, ini laut, ni Morocco. Ada satu kaum, satu pasukan tentera yang sedang mara. Cuma Ladrik tak pernah tengok diorang macam rupa diorang ni. Qal wa hum qaumun syahida lahum al-a'da qabla al-asdiqa bi salabati al-azimah. Siapakah kaum yang mereka lihat dalam gambar ni? Satu kaum yang tak pernah mengaku kalah, tak pernah berasa takut, dan tercatat dalam sejarah-sejarah keberanian mereka. Okey tuan-tuan semua ya. Anda terpaksa buka kitab lain. Tuan-tuan tu sekejap kena cari kitab lain. Dia dalam ni ada cerita, tapi cerita dia macam dia melirik sikit. Alamak, tapi aku tak ingat pula juzuk berapa ni. Masalah kitab ni ada banyak tuan-tuan, berjuzuk-juzuk. Aduh, Al-Kamil Fitari. Alah, pun tak tahulah juzuk ke berapa Tapi tak apa tuan-tuan. Anda ingat cerita dia. Tapi aku tak suka sebenarnya cerita pasal walaupun anda ingat, anda suka baca tag dia tu, bagi seram sikit. Okey tuan-tuan semua, ditakdirkan Allah. Sekejap anda try tengok. Kod-kod dalam kitab ni dah ada cerita. Okey.
Okey, sekejap. Okey. Lotrik ni tuan-tuan, biasalah memerintah dan buat penindasan, kezaliman, kejahatan dan sebagainya. Tadi Allah, kalau tuan-tuan tengok dekat Google, dekat peta ni, maknanya lepas azan tuan-tuan. Azan dulu lah, lepas tu sambung sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة
وبعث اللهم مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه wasallam nabiyya wa rasulah. Okey tuan-tuan semua. Zaman pemerintahan Ladrik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok kat peta ni. Kan? Kau nampak ah. Kalau tuan-tuan kan ada sini kan apalah. Ini Morocco Ini Morocco. Okey. Atas ni utara dia ni laut kan. Ini atas ni Spanyol lah. Ni Cordoba. Bawah ni ada satu tempat nama dalam bahasa Arab Sabtah. Kalau tengok Sabtah ni peta dia dekat Morocco lah. Dia termasuk dalam Morocco. Tapi zaman Raja Ladrik, Sabtah ni termasuk di bawah jajahan Spanyol. Walaupun dia dalam Morocco, tapi zaman tu kawasan ni macam ada kawasan teluk dia lah kita kata. Ada raja dekat situ nama Julian. Julian ni raja Spanyol yang diarahkan untuk menjaga kawasan Sabtah ni. Okey. Zaman dulu ada satu tradisi, semua raja-raja ni dia akan hantar anak dia belajar dekat ibu kota Spanyol. Anak tak pasti apa zaman tu nama dia. Mungkin apa nama dia tuan? Tulaitilah tak salah. Anak biasa yang baca yang bahasa Arab lah. Jadi semua anak-anak raja akan dihantar kat sana. Termasuk dah anak raja Sabtah ni. Yang raja tu nama Julian. Semua anak lelaki, anak perempuan dia akan dihantar dekat kawasan tu untuk bahasa kita untuk dididik, ditarbiah supaya besok jadi raja ganti bapa diorang. Okey. Jadi raja Julian ni tuan-tuan, dia hantar anak perempuan dia belajar dekat tempat tu lah, tempat anak-anak raja ni. Satu hari Ladrik datang tempat tu, dia pun tengok kan anak-anak raja. Tah macam mana dia terpandang dekat anak dara Julian. Lawa juga awek ni. Bila dia tengok Minah tu lawa, anak tu lawa. Apa lagi tuan-tuan? Buaya krokodalan. Dia pun jahanamkan budak tu. Nah, masanya dia rogol anak raja Julian ataupun Julian. Julian ni tuan-tuan bila tahu berita tu, dia punya bengang jangan cakap bacalah ke menatang bewak ni. Tapi dia nak lawan tak boleh. Sebab Ladrik kuasa besar, Spanyol, dia kecil. Jadi dia buat macam mana? Kerana dia geram, dia nak balas dendam ni, maka masa itulah dia membuat hubungan dengan tentera Islam. Fattasala Julian bi Musa An-Nusair wa aghrahu bi Fatil Andalus. Dia pun mula berhubung dengan tentera Islam, bagi tahu dekat masa tu leader tentera Islam panglima nama Musa Nusair. Dia kata kat Musa Nusair, wahai Musa, nak tak aku bagi laluan kepada engkau untuk kau tawan Andalus Spanyol. Wa basarahu bi mawati dha'fi fiha. Dan Julian ni siap bagi tahu dekat Musa Nusair, dia tunjuk peta kawasan titik lemah. Ni kalau kau masuk kawasan ni memang tak ada guard, tak ada jaga, tak ada tentera, memang kau boleh masuk. Wa wa'adahu bi ayati asaira taqati fi khidmatil muslimin. Dan Julian ni dia ada pasukan tentera dia juga. Dia kata percaya dengan aku. Semua pasukan tentera aku ni walaupun Kristian, tapi dia akan bersama dengan kau untuk serang Ladrik, balas dendam kepada Ladrik yang jahat. Lam yasha' Musa bin Nusair an tadi'a min jari hadhihi al-fursah. Walakinahu lam yasha' aidan an yurkib al-muslimin marakib al-gharar. Musa bin Nusair, panglima Islam ni, bila dapat tawaran macam tu, ini peluang keemasan tuan-tuan. Kalau dibiarkan rugi. Tapi di waktu yang sama, dia tak nak tanggung risiko. Dia bimbang, tantang ni jerangkap. Sama, perangkap. Kan cair kan? Cakap macam bagus, lupa perangkap kita mampu. Habis nak macam mana?
Cerdik. Orang Islam dulu, Masya Allah, cerdik tuan-tuan. Tak mudah kena tipu. Kita kena tipu bodoh-bodoh je. Dalam sambut Donald Trump, Donald Duck tu beria-ria berjoget macam orang gila. Macam orang jakun, kau tahu tak? Bodoh ni lah aku cakap. Dia pergi Jepun, tuan-tuan. Ultraman pun tak sambut dia. Pokemon pun tak sambut. Bodoh. Kita, ya Allah, macam jakun. Memalukan. Kita malukan apa? Malu dengan Allah satu. Malu dengan orang Gaza. Duk dengar Malaysia, bagus Malaysia. Tahu-tahu? Dia punya sambut tu, ya Allah. Taklah. Aku malah cerita bab tu. Aku cerita bab tu lebih tukar jadi incredible haq, tuan-tuan. Fara'a yakhtabira sidqa Julian. Wa ayasbira bilad al-Andalus. Bisaraya al-mustati'a qabla ayadfa ilaiha al-bijaysh al-ghazi. Musa bin Nusair pun bincang, dia kata baik. Tapi sebelum dia nak buat serangan ni, dia kena hantar pasukan peninjau. Nak tahu betul ke tidak? Ke dia tipu aku? Ke skamer Muhammad? Ke dia pakat dengan logic nak mampukan tentera Islam? Ke. Dia pun buat satu pasukan untuk dihantar. Bahasa kita kata pasukan Paskau, komando untuk menyusup masuk. Betul ke tidak? Julia ni cakap. Betul ke tak? فاختار مولا من مواليه من البربة يدعى طريفا وكان طريف هذا من أشجع رجال قلبا وأشدهم بأسا وأصبرهم على القتال فوضع تحت امرأة 400 محارب و100 فارس. Lalu Musa bin Nusair lantik seorang tentera dia bernama Tarif. Nanti tuan-tuan akan dengar Tariq bin Ziyad kan. Sebelum Tariq, Tarif. Jadi dua orang ni. Seorang Tarif dengan Fa. Seorang lagi Tariq bin Ziyad. Ta tu panjang. Tariq bin Ziyad. Ini Tarif. Dia pun lantik Tarif. Bersama dengan Tarif ni ada 400 mujahidin tentera. Komando. Berani mati punya. 400 tentera dan 100 tentera berkuda. Maka fi awail Ramadan sanata 91 Hijrah. Pada awal bulan Ramadan tahun 90 Hijrah. Abara Tarif al-Madiq al-ma'ruf al-yawm bimadiq Jabal al-Tariq. Okey tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok peta tu. Ni. Tuan-tuan tengok peta tu. Jangan zoom sangat lah. Ni nampak ni. Nak nampak. Jadi, Tarifa. T-A-R-I-F-A. Nama dia lah tu. Di lokasi ni nama dia Tarifa. Tarif. Nama Panglima Islam ni. Sempena nama dia. Jadi, anda tak tahu lah. Tapi rasanya dekat je. Mungkin, Wallahualam. Kalau orang Iron Man selamba je aku rasa dia Iron Man pula. Iron Man kan? Yang dia boleh berenang berkilo-kilo tu kan. Kalau Siddiq Saragar apa nama? YB Siddiq apa? Siddiq apa nama dia? Syed Saddiq. Syed Saddiq. Syed Saddiq okey lepas ni tuan-tuan. Dia boleh berenang sampai ni. Jadi di sini ada satu hujung ni pakai Tarifa nama dia. Nama mujahid ni. Jadi Raja Julian siapkan kapal, siapkan dia punya tentera-tentera bantuan dia untuk bawa tentera Islam menyusup masuk ke Andalus. Abara Tarif al-Madiq al-ma'ruf al-yawm بجبل الطارق واستقر على شاطئ الأندلس في المكان الذي سمي بذلك اسم جزيرة الطارف تذكارا لأول غاز مسلم نزل في بلاد الأندلس. Dia bersama dengan pasukan dia ni menyusup dengan kapal waktu malam sampailah di pantai tu, dia pun turun sampai sekarang dia kata dinamakan pantai tersebut dengan nama inilah panglima ni, nama Tarif. Aku kadang-kadang kita fikir tuan-tuan, walaupun orang Sepanyol tu dendam lama dengan Islam, tapi dia jaga sejarah tau. Dia tak tukar nama-nama ni. Walaupun dia tahu orang Islam masuk kan, apa rampas negara dia, tapi dia kekalkan sejarah tu. Tu bagus. Kita pula bengong duk tukar nama. Dari elok nama jalan apa benda tu tukar nama Cahaya Nun Alif, Kak Alif Para, Bak Alif. Geram tu aku.
Benda-benda ni yang okeylah tuan-tuan. Tukar nama tak apa-apa kan, yang tak ada jasa dalam Islam. Bagus orang Sepanyol tuan-tuan. Dia kekalkan sejarah tu. Jumpa, ada kan? Tarifah dia tulis. Okey. Aghara tarif birijali ala ardil Andalus igharatan jari'atan muwaffaqah. Maka Tarifah dengan 400 tentera tuan-tuan buat serangan hendap. Mengejut. Wa basa sarayahu fi arja'iha fi syaja'atin wa iqdamin muzhilin. ثم عاد إلى مولاه موسى بن نصر يقول سبايا الكثيرة ويجر المغانم النفيسة والوفيرة ويحمل المعلومات القيمة ويبشر بإمكان الفتح ويؤكد صدق يوليان. Berlakulah serangan. Anak tak tahu berapa hari dan mereka berjaya. Orang kata mengalahkan tentera. Lazik tak tahu serangan ni. Diorang tak tahu. Sebab Tarif datang mengejut. Tahu-tahu kena serang. Tahu-tahu kena serang. Kan? Bila kena serang, ramai yang terbunuh. Tentera Islam ni bawa balik tawanan dan juga harta rampasan perang. Dan dia pun, diorang semua balik semula ke Morocco ni. Dan bentangkan, orang panggil apa? Laporan terkini, berita kepada Musa bin Nusair. Tuan, kita berjaya dalam misi ni. Ini harta rampasan kita dapat, tawanan kita dapat. Dan ini lokasinya, lokasi. Dan apa kata Tarif, wahai Tuan Musa, Raja Julian tak bohong kita, betul. Buktinya, ni kan, maknanya dia bagi laluan kan. Dan dia berjaya menawan. Kalau dia khianat, lama dah kita kena. Wa inda dhalika azama Musa bin Nusair ala al-fathi wa ja'ala yabhas 'an al-qa'il al-'azim alladhi yurja limithli hadha al-amr al-'azim. Bila dia tengok, dia puas hati, maknanya memang betul Julian ni nak tolong kita untuk kalahkan Raja Ladrik. Dia pun mula bermesyuarat, bincang, kita nak hantar siapa untuk menakluki Sepanyol ini. Qal, dia pun tengok senarai nama, tengok pengalaman. Fama wajada illa fatan yusamma bi Tariq bin Ziyad. Kan? Akhirnya dia tengok-tengok, nampaklah satu nama, salah seorang prajurit dia yang terkenal lasak, berani, luar biasa, bernama Tariq bin Ziyad. Tuan-tuan semua, bagaimanakah perjalanan Tariq sehingga pada episod yang lebih menyaspenkan pada pertemuan yang akan datang. Ni kalau aku tak berhenti ni, payah aku nak berhenti, biar aku berhenti dulu tuan-tuan. InsyaAllah banyak umur-umur rezeki kita akan sambung lagi untuk kita mendengar bagaimana perjalanan Tariq bin Ziyad dan apakah berita gembira yang Allah segerakan kepada Tariq ketika pelayaran tersebut. InsyaAllah kita bertemu lagi insyaAllah. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir. Allah